Saya dengan saudara Mani Padang Gowin, calon Pakatan Harapan untuk DUN Jeram Padang, hari ini melawat sejumlah keluarga di sekitar sama ada dalam DUN Jeram Padang ataupun di DUN Serting, tapi mereka merupakan pengundi di DUN Jeram Padang. Pengundi-pengundi luar ni kita ziarah untuk cuba faham bagaimana keadaan mereka sekarang, isu-isu yang mereka hadapi sama ada ekonomi, kesihatan, dan cuba lihat apa bentuk bantuan sama ada JKM ataupun apa-apa agensi, ya, bagaimana keadaan mereka, sama ada bantuan itu mencukupi ataupun tidak. Ada setengah yang mungkin keadaan kesihatan yang agak berpanjangan. Kita lihat keperluan perubatan tu mungkin dan juga makanan asas seperti susu yang kosnya sangat tinggi dibandingkan dengan bantuan yang sedia ada. Jadi perkara-perkara macam ni nanti saya akan bawa ke perhatian agensi-agensi supaya mungkin boleh diteliti apa bentuk bantuan lain yang boleh diberikan oleh agensi. Datuk sudah mengikuti beberapa calon sepanjang tempoh kempen ini. Bagaimana momentum mereka sendiri dalam berkempen dan penerimaan? Saya nampak berbeza dengan di Johor. Banyak usaha untuk calon-calon kami sangat dekat dengan komuniti, program-program menyantuni masyarakat, cuba memahami isu dan cuba menyelesaikan masalah yang bersifat sangat lokal. Jadi momentum dia sangat baik. Saya lihat kalau di Jeram Padang, kalau nak dibandingkan dengan mungkin beberapa hari yang lalu, memang dari segi jentera, gerak kerja, jumlah program, semua kelihatan telah meningkat dengan sangat baik. Dan kita akan teruskan usaha ini, lipat gandakan usaha, menyantuni anak muda, cuba memahami isu yang dihadapi oleh golongan warga emas ataupun yang mungkin sakit terlantar, OKU, kerana kita lihat kalau nak dikirakan kawasan Jeram Padang agak jauh berbanding dengan Kuala Pilah, Seremban. Jadi kita nampak agensi-agensi mainkan peranan yang sangat penting untuk pastikan mereka dapat bantuan yang secukupnya.